Anak-anak saya ni Ustaz, Ya. nak banding dengan pemain bola sepak. Anak-anak saya lagi layak dapat kewarganegaraan Ustaz. Suruh anak-anak buku jalanan cakit ni nyanyi lagu negaraku. Macam ni, baru demi lencana di dada. Faham. Ya Ustaz. Suruh anak-anak ni baca rukun negara. Cakap bahasa Melayu. Cakap bahasa Melayu. Apa lagi nak? Sebut Perdana Menteri nombor 1 sampai nombor, kita ada berapa lah ni? 10 PMX. PMX. Dia pun boleh sebut. Who are you to discriminate the children? Regardless lah. Regardless. Betul. Ke akhirat nak jawab macam mana dengan Allah? Macam mana nak jawab? Dan itu pun bukan pilihan diorang. Yeah, that you discriminate. And you discriminate a child. Kan? So kalau kat buku jalanan ni kita ada banyak jenis anak-anak. Saya jadi melabel lah pula. Bukan, sebab kita nak faham. Kita nak faham kan. Macam tadi bila kita mula-mula kan, saya kata saya nampak anak gelandangan. Tapi kemudiannya kita dah tarik semua perkataan gelandangan. Kat buku jalanan kita tak guna ayat tu langsung. Sebab pada kita bagi satu identiti baru kat anak-anak ni, iaitu anak-anak ni anak-anak buku jalanan cakit. I want to dignify my children. Saya nak bagi martabat dan maruah kepada kanak-kanak ni. Sebab kanak-kanak are born suci kan. Kita yang kemudiannya label the children.